Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, bertemu lagi cerita Zaza. Kali ini Zaza ingin menceritakan tentang kisah yang berlaku di Seremban Negeri Sembilan, iaitu kisah apabila seorang wanita telah memberitahu bahawa pakaian dalamnya hilang. Dan kisah itu sudah lama berlaku sehingga menyebabkan baju dalam mendiang neneknya juga turut hilang. Kisah itu menyebabkan beliau dan kakaknya yang sering kehilangan baju dalam telah mengambil tindakan untuk membuat laporan polis. Dan mereka juga telah memasang CCTV. Dan apabila CCTV telah dipasang dan mereka mendapati seorang lelaki yang tidak bertopeng ataupun memakai apa-apa penutup muka telah mengambil baju dalam mereka. Dan ini membuktikan lelaki tersebut telah melakukannya setelah sekian lama. Apapun, kes ini masih disiasat dan akan dikenakan hukuman kepada lelaki tersebut. Apapun, semoga baik-baik saja. Okeylah, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Okey, tata. Assalamualaikum.